Siapa kat sini suka makan tom yum ataupun ayam gepuk? Apa kata? Video kali ini kita ceritakan asal-usul tom yum dan ayam gepuk. Tom yum ialah salah satu hidangan paling ikonik dari Thailand yang kini terkenal di seluruh dunia, termasuk di Malaysia. Dengan rasanya yang unik, gabungan pedas, masam dan aromatik, ia bukan sekadar makanan tetapi juga sebahagian daripada warisan budaya Thailand. Tom yum berasal dari wilayah tengah Thailand, terutamanya di kawasan sekitar Bangkok dan Ayutthaya. Hidangan ini pada asalnya merupakan makanan rakyat yang menggunakan bahan-bahan tempatan yang mudah diperoleh. Dalam bahasa Thai, perkataan tom bermaksud merebus, manakala yum merujuk kepada campuran bahan-bahan yang mempunyai rasa masam dan pedas seperti yum Thai lei, sejenis salad makanan laut Thailand. Ini menjelaskan bagaimana tom yum dicipta sebagai sup rebusan yang menggabungkan rasa pedas dan masam. Menurut sumber, resepi tom yum pertama dicatatkan pada tahun 1890, iaitu versi cair untuk kari merah Thailand, Gaeng Pet. Kari merah adalah replika kepada kari hijau yang merupakan makanan kegemaran Raja Rama ke-6. Sejarah awal tom yum tak banyak didokumentasikan secara rasmi, tapi ia dipercaya ia mula dimasak oleh masyarakat petani dan nelayan Thailand. Mereka menggunakan herba segar seperti serai, daun limau purut, lengkuas dan cili untuk mencipta hidangan yang berperisa kuat serta sesuai dengan cuaca panas tropika. Chili mula ada di Asia Tenggara pada kurun ke-16 selepas kehadiran pedagang dan penjajah Portugis ke Melaka dengan membawa cili dari benua Amerika ke Asia. Dalam sejarah ia dipanggil Columbian Exchange, di mana pertukaran haiwan, tumbuhan atau kuman dari dunia lama ke dunia baru. Dikatakan tom yum adalah versi ringan dan tidak berat seperti kari. Dengan tom yum nam kun, ialah versi tom yum yang ada santan atau susu sejat. Pada asalnya, tom yum sering dimasak dengan udang, dipanggil tom yum gung kerana Thailand mempunyai sumber hasil laut yang melimpah. Namun ia kemudian berkembang dengan pelbagai variasi seperti tom yum gai menggunakan ayam, tom yum pla menggunakan ikan, tom yum thalai menggunakan campuran makanan laut dan tom yum head versi vegetarian yang menggunakan cendawan sebagai bahan utama. Hidangan ini pada mulanya popular di kalangan rakyat biasa sebelum mendapat tempat dalam masakan di Raja Thailand dan akhirnya berkembang sebagai makanan kebangsaan yang terkenal di seluruh dunia. Jadi macam mana tom yum yang berasal dari Thailand ni boleh sampai ke Malaysia? Tom yum mula popular di Malaysia apabila kebanjiran imigran Patani ke Malaysia sejak konflik di selatan Thai bermula pada tahun 1948. Kerajaan Thai sering menggunakan isu menentang Parti Komunis Malaya sebagai alasan untuk meletakkan tentera di kawasan selatan, tetapi hakikatnya untuk menentang puak pemisah Patani yang melawan Bangkok. Akibatnya, keadaan yang sering berlaku kacau bilau dan menyebabkan ramai mula berhijrah ke Malaysia. Masyarakat Siam mula menetap di kawasan utara Malaysia, terutamanya di Kelantan, Kedah dan Perlis. Mereka membawa budaya serta masakan mereka, termasuk tom yum. Di Kelantan, terdapat banyak perkampungan masyarakat Siam seperti di Tumpat dan Pasir Mas yang masih mengamalkan tradisi masakan asal Thailand. Pada tahun 1980-an, berlaku gelombang kemasukan masyarakat Thai Muslim ke Malaysia yang membuka banyak restoran makanan Thai, terutama di sekitar Lembah Kelang, Johor dan Pulau Pinang. Ini membawa kepada populariti besar tom yum, terutamanya versi yang telah diubah suai untuk menempati cita rasa orang Malaysia. Sehinggalah kini, hampir di setiap bandar di Malaysia pasti ada restoran yang menawarkan tom yum sebagai hidangan utama. Restoran ini bukan sahaja dikendalikan oleh orang Thai Muslim tetapi juga oleh orang Malaysia sendiri yang mengambil inspirasi dari masakan Thai. Tom yum bukan sahaja dimakan sebagai sup tetapi juga telah diadaptasi dalam masakan lain seperti mi goreng tom yum, nasi goreng tom yum dan steamboat berkuah tom yum. Dari asalnya sebagai sup tradisional Thailand, tom yum kini telah menjadi hidangan antarabangsa yang sangat popular. Keunikan rasa pedas dan masam menjadikannya pilihan utama bagi pencinta makanan berempah. Di Malaysia, tom yum bukan lagi sekadar hidangan Thai tetapi sudah menjadi sebahagian daripada budaya makanan tempatan. Okey, tadi kita dah cerita pasal sejarah tom yum. Apa kata kita ambil tahu pula asal usul ayam gepuk?
Ayam gepuk ialah salah satu hidangan ayam goreng pedas yang berasal dari Indonesia, khususnya dari kawasan Jawa Tengah. Ia semakin popular di Malaysia dalam beberapa tahun kebelakangan ini, sering dibandingkan dengan ayam penyet kerana persamaannya dari segi penyediaan dan rasa. Namun, ayam gepuk mempunyai keunikan tersendiri, terutamanya dari segi tahap kepedasan dan cara penyediaan sambalnya. Untuk kita tahu asal-usulnya, kita perlu menelusuri sejarah dan perkembangan ayam gepuk dari Indonesia hinggalah ke luar negara. Ayam gepuk dipercayai mula diperkenalkan di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Gepuk dalam bahasa Jawa bermaksud diketuk atau dihentak, merujuk kepada teknik memukul ayam yang telah digoreng supaya lebih lembut dan menyerap sambal dengan lebih baik. Hidangan ini mempunyai persamaan dengan ayam penyet dari Surabaya, tetapi ada beberapa perbezaan utama. Yang pertama, ayam gepuk lebih pedas. Sambal biasanya lebih banyak dan sering dicampur dengan minyak panas sebelum dihidang. Keduanya, tekstur ayam lebih lembut disebabkan oleh proses rebusan awal dengan rempah khas sebelum digoreng dan diketuk. Yang ketiga, ayam gepuk biasanya ada tawaran untuk dihidangkan bersama kobis goreng, pedal dan hati goreng. Mula dikenali secara meluas selepas seorang peniaga Indonesia, Pak Gembus, membuka warung ayam gepuk Pak Gembus di Jakarta pada tahun 2013. Resepi unik beliau yang menggunakan sambal pedas menyengat dengan minyak panas menjadi fenomena sehingga berjaya berkembang ke luar Indonesia. Jadi macam mana ayam gepuk boleh tembus ke Malaysia? Populariti ayam gepuk di Malaysia bermula sekitar tahun antara 2018 dan 2019 apabila jenama ayam gepuk Pak Gembus mula berkembang di Malaysia melalui sistem franchise. Kehadiran restoran ini menarik perhatian rakyat Malaysia yang gemarkan makanan pedas. Beberapa faktor yang menyumbang kepada popularitinya di Malaysia. Pertama, cita rasa pedas yang sesuai dengan selera tempatan. Rakyat Malaysia memang terkenal dengan kecenderungan terhadap makanan pedas, menjadikan ayam gepuk pilihan yang ideal. Nombor dua, konsep makanan ringkas dan mudah, sama seperti nasi lemak atau ayam penyet. Ayam gepuk mudah disajikan dengan nasi panas, sambal dan ulam-ulaman. Yang ketiga, pengaruh media sosial. Banyak pelanggan mula berkongsi pengalaman mereka mencuba ayam gepuk di media sosial, menjadikan trend yang berkembang pesat. Selepas kejayaan ayam gepuk Pak Gembus, banyak restoran dan gerai di Malaysia mula menghasilkan versi ayam gepuk mereka sendiri. Ada yang menyesuaikan resepi untuk menjadikannya lebih unik dan lebih sesuai dengan cita rasa tempatan. Jadi, itulah sejarah dan asal-usul tom yum dan ayam gepuk. Kalau diberi pilihan untuk makan tom yum hari-hari atau ayam gepuk hari-hari, mana satu pilihan korang? Kalau korang suka video ni, jangan lupa subscribe channel ni. Jangan lupa juga like, share dan komen. Berikan pendapat korang di ruangan bawah. Nama saya Daniel. Terima kasih kerana menonton. Selamat tinggal. Jumpa lagi. Assalamualaikum.